Dengan penuh rasa keinsafan, saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberikan perhatian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji. Tabung haji adalah institusi keramat umat Islam Malaysia yang diilhamkan almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz bagi menerapkan amalan menabung di kalangan orang Melayu yang mahu menunaikan ibadat haji tanpa perlu berhutang dan bergadai harta. Ia juga dilahirkan tanpa rangka kerja pengawal silaan pada tahun 1963. Ia adalah satu-satunya institusi seumpamanya di dunia. Selama lebih 60 tahun, tabung haji dibina berasaskan prinsip amanah, integriti dan kepercayaan yang menjadi tunjang keyakinan para pendeposit menyimpan wang di tabung haji untuk tujuan haji bila berkemampuan. Maka tidak hairanlah apabila lebih separuh umat Islam negara ini atau hampir 10 juta orang yang mempunyai simpanan tabung haji hari ini. Apabila kita bercakap tentang amanah jutaan umat Islam, kita bercakap tentang wang ibu bapa yang menyimpan sedikit demi sedikit untuk anak-anak mereka. Wang seorang guru, wang seorang peniaga kecil, wang simpanan seorang pesara, seorang petani, seorang nelayan, seorang penoreh getah, seorang pemandu teksi dan wang simpanan umat Islam. Mereka tidak menyimpan kerana mahu mengejar keuntungan, mereka menyimpan kerana mahu sampai ke Baitullah. Sebab itulah, apabila amanah sebesar ini tergugat, kita tidak boleh berselindung di sebalik angka. Kita tidak boleh sweep under the carpet dan dengan izin. Dan kita tidak boleh membiarkan naratif kepentingan politik mengatasi kepentingan pendeposit, kepentingan umat Islam. Atas sebab itulah, setiap keputusan yang dibuat terhadap tabung haji mesti sentiasa berpaksikan satu prinsip yang tidak boleh dikompromi, amanah dan kepercayaan pendeposit. Dan apabila timbul persoalan sama ada amanah itu pernah terabai, maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk mencari kebenaran, memperbetulkan kelemahan dan memastikan sejarah yang sama tidak akan berulang. Inilah semangat yang mendasari penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Tuan Yang Dipertua, bagi menangani polemik pelan pemulihan tabung haji yang tidak berkesudahan, kerajaan terdahulu telah mengumumkan penubuhan RCI pada tahun 2021. Ahli-ahlinya dilantik pada 20 Januari 2022. RCI ini dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara, Tun Muhammad Raus Sharif. Turut menganggotainya ialah bekas Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsudin Osman, tokoh perbankan, Tan Sri Abdul Rashid Hussein, pakar kewangan dan pasaran modal, Tan Sri Dr. Muhammad Munir Abdul Majid, pakar syariah dan kewangan Islam, Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim, serta akaunten bertauliah Nur Syahrin Hamidun. Gabungan kepakaran dalam bidang kehakiman, pentadbiran awam, kewangan, perbankan, syariah dan perakaunan inilah yang memberikan kredibiliti kepada dapatan serta syur-syur yang dikemukakan. Seterusnya, laporan tersebut telah dipersembahkan kepada ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 30 Ogos 2022. Apabila kerajaan Madani mengambil alih pentadbiran pada penghujung tahun 2022, tabung haji masih dalam proses menangani aset-aset legacy yang kurang berdaya saing dan bermasalah yang masih kekal di tabung haji dan perlu diuruskan selepas tahun 2018. Kerajaan memilih untuk memberikan ruang, nafas kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah lebih jauh kukuh, kita memilih
untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang. Bahkan, tabung haji telah mendapat pengiktirafan 5 anugerah pengurusan haji terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan bahawa pengurusan dan kepimpinan yang berwibawa, kompeten, beramanah, berintegriti mampu meneraju institusi ini dengan baik dan diiktiraf terbaik di dunia. Alhamdulillah, akhirnya pada 29 Julai 2026, Jemaah Menteri secara sebulat suara telah memperhalusi laporan RCI dan memutuskan untuk mendedahkan laporan ini kepada rakyat. Malahan, Kabinet turut bersetuju untuk membentang dan buat pertama kalinya membahaskan laporan RCI dalam sidang khas Parlimen yang diadakan pada hari ini. Kabinet juga bersetuju, tuan-tuan, untuk siasatan penuh dilaksanakan serta-merta oleh badan penguatkuasa berdasarkan dapatan dalam laporan RCI. Susulan keputusan tersebut, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Polis Diraja Malaysia telah bertindak pantas dengan memulakan siasatan susulan dan menahan beberapa individu penting yang dikaitkan dengan unsur penyelewengan dalam laporan RCI ini. Tindakan tegas ini membuktikan komitmen berterusan pihak kerajaan dan badan penguatkuasa bahawa tiada sebarang kompromi akan diberikan kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam salah guna kuasa mahupun pecah amanah terhadap harta dan dana suci milik jemaah haji negara. Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Keprihatinan Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam kerajaan madani. Untuk makluman ahli yang berhormat, tabung haji telah berjaya melaksanakan lebih 75% daripada syur RCI bagi meningkatkan tabi urus dan kesejahteraan institusi ini. Dalam hal ini, tabung haji telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan baki syur yang relevan sedang giat dalam pelaksanaan. Dan Seri Yang di-Pertua, kemelut kewangan tabung haji tidak bermula minggu lalu. Jauh sekali mula berakar beberapa tahun lalu. Ia telah mula tenat lebih sedekad yang lalu. Tetapi masalah itu dibiar dan tidak ditangani oleh pengurusan pada waktu itu. Apa yang berlaku adalah Bank Negara Malaysia selaku institusi yang bertanggungjawab terhadap kestabilan sistem kewangan negara telah membuat teguran terhadap tabung haji. Walaupun ia bukan badan pengawal selia tabung haji, Bank Negara Malaysia bermula tahun 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap kesan amalan membayar agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab yang sedia rendah menjadi negatif. Ibarat seperti simpanan kecemasan semakin susut tetapi perbelanjaan masih diteruskan pada kadar yang tinggi. Akhirnya, simpanan menjadi negatif dan tabung haji akan berdepan dengan masalah yang tidak kecil sekiranya berlaku pengeluaran wang oleh para pendeposit secara besar-besaran. Jadi, sukar untuk mengatakan bahawa mereka yang bertanggungjawab pada ketika itu tidak mengetahui masalah yang sedang membarah pada ketika itu di tabung haji. Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan beberapa surat peringatan sebanyak 5 kali, 5 siri kepada pengurusi tabung haji, kepada Menteri Haiwal Agama pada waktu itu mengenai masalah jurang antara aset dan tanggungan tabung haji. Mereka telah diberi amaran bukan 1 kali, bukan 2 kali,
bukan 3 kali, tetapi 5 kali bahawa keadaan itu perlu dibetulkan segera bagi memastikan tabung haji tidak melanggar undang-undang. Semua mesti tahu bahawa amaran-amaran Bank Negara Malaysia bukannya tanpa asas. Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan, apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu. Kedudukan tabung haji ketika itu berpotensi menimbulkan risiko sistemik, dengan izin systemic risk, kepada kestabilan kewangan negara. Malangnya, surat-surat tersebut tidak diendahkan oleh kepimpinan tabung haji pada ketika itu. Akhirnya, peringatan Bank Negara Malaysia disusuli dengan teguran Ketua Audit Negara. Dalam laporan penyata kewangan tahun 2017, Ketua Audit Negara mengeluarkan penegasan perkara emphasis of matter tentang perubahan polisi rosot nilai yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam tahun yang sama untuk menunjukkan keuntungan yang lebih tinggi untuk 2017. Lanjutan teguran pihak berautoriti, Lembaga Baharu Tabung Haji. Tahun 2018, setelah Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, telah melantik firma audit di kalangan Big Four, iaitu PwC, untuk menilai semula kedudukan dan prestasi kewangan tabung haji mengikut piawaian perakaunan yang sah dan benar. Dapatannya, tabung haji berdepan dengan situasi genting di mana jurang defisit antara aset dan liability telah melebar pada lebih 10 bilion pada suku 4 tahun 2018 dengan hanya 3 bulan untuk mencari penyelesaian. 3 bulan untuk mencari penyelesaian. Sekiranya aset tidak melebihi liability pada akhir tahun, tabung haji tidak boleh mengisytiharkan agihan keuntungan bagi 2018 dan berisiko menghadapi pengeluaran wang panik, bank run secara besar-besaran. Pada ketika itu juga, usaha mendapatkan pembiayaan siap sedia, standby financing dengan izin, sebagai persediaan jika berlaku pengeluaran panik besar-besaran ataupun bank run telah gagal. Sekiranya tabung haji runtuh, kerajaan berisiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana keseluruhan simpanan di tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Pengeluaran panik benar-benar berlaku. Dalam tahun 2019, melibatkan pengeluaran bersih berjumlah 6 bilion dalam masa singkat apabila hibah pada kadar 1.25% diisytihar pada tahun 2018 dalam awal tahun 2019. Bayangkan, jika tiada hibah diisytiharkan pada tahun 2018, berapakah jumlah pengeluaran panik yang mungkin berlaku? Dalam erti kata lain, secara teknikalnya, tabung haji ketika itu adalah insolvent, tidak solvent dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan, dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solvent serta kekal mampan untuk jangka panjang. Tan Sri Yang Di-Pertua, setelah mempertimbangkan 4 pilihan bagi menstabilkan tabung haji, akhirnya keputusan kabinet dibuat untuk menjual aset kurang berdaya saing dan bermasalah bernilai 9.7 bilion pada nilai premium yang jauh lebih tinggi, atau dalam bahasa yang mudahnya 2 kali ganda tinggi, berjumlah 19.9 bilion bagi menutup jurang defisit aset dan liability sebanyak 10 bilion. Tindakan ini bertujuan menyelamatkan dan membaik pulih kedudukan kewangan tabung haji dengan serta-merta. Tabung haji telah menjual 100 saham tersenarai, 29 hartanah dan sebuah syarikat ladang kelapa sawit
kepada urus harta jemaah sendirian berhad, syarikat tujuan khas milik kerajaan. Bagi membiayai pembelian tersebut, UJSB telah mengeluarkan sukuk yang dilanggan sepenuhnya oleh tabung haji. Izinkan saya menuntutkan. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China. Seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Ingatlah dan hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan ingat, ini, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Speaker. Seterusnya, bagi melindungi kepentingan tabung haji, ia telah diberikan right of first refusal, hak keutamaan untuk menolak terhadap aset-aset yang dipindahkan. Jika UJSB bercadang untuk menjual aset tersebut ke pasaran, hak keutamaan ini tidak mewajibkan tabung haji untuk membeli semula, tetapi tabung haji hanya memiliki keutamaan untuk membeli aset tersebut pada masa hadapan, tertakluk kepada penilaian komersial dan kesesuaian kepada kriteria pelaburan tabung haji. Ini bermakna aset ini boleh kembali kepada tabung haji sekiranya tabung haji mengkehendakinya. Pelan ini diwujudkan kerana kerajaan perlu menyelamatkan, dalam erti kata yang lain, bail out tabung haji daripada kesan keputusan-keputusan yang telah dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Pelan ini bukan diwujudkan kerana kerajaan mahu mengambil aset tabung haji. Itulah hakikat yang tidak boleh dinafikan. Pelan pemulihan dan penstrukturan tabung haji berjaya menangani kerugian pelaburan 12.6 bilion ringgit, iaitu 10 bilion melalui pelan pemulihan 2018 dan 2.6 bilion secara berperingkat sehingga hujung 2025. Tabung haji kekal komited untuk melindungi kepentingan para pendeposit, mengukuhkan kepercayaan awam serta memastikan institusi ini terus beroperasi dengan penuh integriti dan bertanggungjawab. Tan Sri Yang Dipertua, apa sebenarnya dapatan RCI? Saya kongsikan. Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tabi urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tabi urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji. RCI akhirnya sampai kepada persoalan paling utama dan asas. Siapa yang diberi amanah menjaga tabung haji? Antara kelemahan yang dikenal pasti ialah pelantikan ahli politik aktif dalam barisan kepimpinan tabung haji, dan RCI menyatakan bahawa amalan dan sikap begini tidak patut berlaku di masa hadapan. RCI juga mendapati salah laku dan unsur penyelewengan seperti berikut. Pertama, pengisytiharan agihan keuntungan tidak selaras dengan kehendak Akta Tabung Haji. RCI mendapati
agihan keuntungan sebelum 2018 tidak mencerminkan prestasi kewangan sebenar tabung haji dan melanggar Akta Tabung Haji yang mensyaratkan aset perlu melebihi liability, termasuk kumpulan dana pendeposit. Penyata kewangan telah dimanipulasi bagi menunjukkan keuntungan yang tinggi dan memanipulasi penilaian aset di luar penyata kewangan diaudit menggunakan kaedah Realizable Asset Value RAV yang tidak mematuhi piawaian perakaunan untuk menunjukkan nilai aset lebih tinggi dari liability. Manipulasi ini dibuat bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan tinggi melalui satu, penggunaan perakaunan kreatif, creative accounting. Dua, pelanggaran standard perakaunan Malaysian Financial Reporting Standards. Ketiga, perubahan polisi rosot nilai yang tidak memberi gambaran adil dan benar. Manipulasi kewangan ini telah disahkan oleh firma audit PwC di dalam laporan pada tahun 2018. Ingin ditekankan di sini bahawa pada akhir tahun 2018, EY telah membuat kenyataan bahawa EY bukan juru audit tabung haji dan tidak terlibat dengan penilaian aset tabung haji. EY hanya dilantik untuk menyemak penyata proforma yang disediakan oleh tabung haji. Malah, PwC mendapati hanya 556 juta sahaja daripada jumlah aset 4.6 bilion dinilai oleh penilai profesional. Tindakan tersebut diambil untuk apa? Semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solvent. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji. Ia juga boleh menjejaskan kelestarian kewangan tabung haji bagi generasi akan datang. Atau saya boleh bagi satu analogi seperti ini kepada semua. Bayangkan makcik senah. Tiada kaitan dengan antara yang hidup dan mati. Contoh sahaja. Seorang ibu tunggal menyara keluarga, ada simpan duit dalam satu tabung. Pengurus tabung tersebut berjanji, kalau ada untung berniaga, pengurus akan bagi dividen, agihan keuntungan setiap hujung tahun. Makcik senah bergembira kerana dapat pulangan wang yang lebih banyak. Namun kena ingat, syarat utama mengikut undang-undang tabung tersebut, dividen hanya boleh dibayar kalau nilai harta aset tabung lebih banyak daripada liability. Jadi dalam hal ini, pengurus tabung tersebut sebenarnya bayar dividen guna duit raib. Satu penipuan seumpama skim Ponzi ataupun skim Pak Mantelo. Luar nampak cantik sebab dapat dividen tinggi. Tapi hakikatnya simpanan tabung itu makin susut. Dia tipu buku akaun dengan tinggi-tinggikan nilai harta atas kertas. Semata-mata nak tunjuk kononnya tabung ada untung, walhal rugi dan melanggar undang-undang. Barangkali tabung tersebut pun dah jadi bankrupt. Habis semua duit makcik senah. Lebih teruk lagi, tiada yang sudi membantu dan menyelamatkan makcik senah. Namun, di dalam kes tabung haji, demi menjaga kepentingan pendeposit dan mempertahan maruah institusi Islam yang disayangi ini, kerajaan telah berusaha sedayanya menyelamatkan tabung haji dengan bail-out melebihi 10 bilion akibat kerakusan penyelewengan. Bayangkan, dengan wang melebihi 10 bilion ini, kerajaan boleh membina ratusan, puluhan masjid, sekolah, kemudahan keperluan rakyat dan umat Islam. Tan Sri Yang di-Pertua, pelaporan kewangan yang tidak mencerminkan kedudukan sebenar di antara dapatan RCI. RCI turut membangkitkan amalan pelaporan kewangan di mana kerugian tertentu tidak direkod sewajarnya dalam penyata untung rugi dan kunci kira-kira, menyebabkan keuntungan dipalsukan dengan izin, falsified profit. Sekiranya standard MFRS diguna pakai secara sepenuhnya, tabung haji sepatutnya merekodkan kerugian bersih 1.4 bilion berbanding keuntungan sebanyak 3.4 bilion bagi tahun 2017. Perubahan dasar perakaunan rosot nilai dibuat
sebanyak 2 kali dalam tahun yang sama, menyebabkan pelaporan kewangan tidak mencerminkan kedudukan tabung haji yang sebenar. Perubahan ini dilakukan bagi membolehkan tabung haji menunjukkan keuntungan pada tahun semasa yang sepatutnya menunjukkan kerugian. Perubahan ini juga telah diluluskan oleh menteri yang bertanggungjawab pada masa itu. Perubahan polisi rosot nilai berulang kali ini turut ditegur oleh Ketua Audit Negara dalam pendapat juru audit bagi penyata kewangan 2017. RCI berpendapat Ketua Audit Negara tidak sepatutnya memberi sijil audit bersih dan perkara-perkara yang dinyatakan sebagai emphasis of matter sepatutnya dinyatakan sebagai qualified opinion ataupun ketidakpatuhan. RCI berpendapat bahawa penggunaan kaedah Realizable Asset Value RAV adalah tidak selaras dengan Seksyen 22 Akta Tabung Haji berkaitan penilaian aset kerana RAV tidak direkodkan dalam penyata kewangan tabung haji yang diaudit. Bahkan, RCI mendapati berdasarkan laporan PwC, pengiraan RAV adalah anggaran yang dibuat oleh pengurusan tabung haji pada masa itu, bukannya menggunakan harga pasaran bagi saham yang tersenarai dan penilaian yang profesional bagi yang bebas bagi menilai hartanah. It's falsified. Sebagai contoh, pada tahun 2017, sejumlah 2.294 bilion yang berkaitan dengan tabung haji Plantation Berhad telah dicampurkan dalam pengiraan RAV. PwC mendapati ini adalah berdasarkan penilaian aset hartanah berjumlah 4.6 bilion yang mana hanya 556 juta adalah berdasarkan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh penilai-penilai profesional. Sedangkan baki penilaian bernilai 4.044 bilion hanyalah berdasarkan anggaran pengurusan semata-mata. Walaupun RAV yang digunakan didakwa oleh pengurusan tabung haji adalah berdasarkan nasihat dan sudah diaudit oleh Ernst & Young EY. Persoalan yang tidak dapat dijelaskan adalah bagaimana EY boleh mengaudit penilaian yang tidak berasaskan kepada nilai yang ditentukan oleh penilai-penilai profesional. Menurut FRS 139 yang berkuat kuasa sehingga tahun 2017, rosot nilai keuangan yang dipegang untuk jualan pelaburan portfolio hendaklah dirosot nilaikan sehingga nilai wajarnya sekiranya terdapat bukti-bukti objektif bahawa aset berkenaan telah merosot nilainya secara signifikan dan berpanjangan, significant and prolonged, seperti harga saham yang jauh lebih murah di pasaran saham berbanding dengan harga asal dikala saham dibeli. RCI juga mendapati polisi rosot nilai aset-aset yang hendak dirosot nilaikan seperti yang dikehendaki oleh Piawaian Pelaporan Kewangan FRS 139 tidak dibuat menurut prinsip-prinsip perakuanan yang diakui umum. Rosot nilai hanya dibuat apabila nilai pasaran jatuh sebanyak 70% daripada kos pelaburan asal ini. Ini kemudiannya diubah dari 70% kepada 85% dan seterusnya diubah lagi kepada 90% dalam tempoh 1 hari bagi tahun kewangan 2017. Sebagai contoh, bagi pelaburan saham asal berjumlah RM1,000 rosot nilai hanya dibuat apabila nilai pasaran saham berkenaan jatuh pada harga RM100. Pada hakikatnya, sekiranya pelaburan berkenaan dijual dalam pasaran pada ketika itu, tabung haji hanya akan dapat mengutip RM100, bukannya RM1,000 seperti yang dinyatakan dalam penyata kewangan. Kaedah pengiraan agihan keuntungan juga telah ditukar daripada purata baki deposit bulanan kepada purata baki terendah tahunan pada tahun 2017. Setelah mendapat reaksi negatif pendeposit, tabung haji telah membuat keputusan untuk mengubah polisi rosot nilainya 2 kali supaya keuntungan tahun 2017 dapat ditingkatkan bagi membolehkan hibah ataupun dividen tambahan sebanyak RM600 juta dapat diagihkan berdasarkan kaedah baki terendah bulanan semula pada kadar 4.5% tambah 1.75% seperti diumumkan sebelum itu. RCI juga mendapati berdasarkan akuan berkanun saksi
Ketua Pegawai Kewangan ketika itu. Pertukaran yang dibuat ke atas polisi rosot nilai bagi membolehkan tabung haji mengagihkan keuntungan selaras dengan jangkaan pendeposit dan bukannya untuk memastikan penilaian aset menggambarkan nilai wajar aset tersebut seperti yang dikehendaki oleh piawaian perakaunan. Tindakan ini tidak selaras dengan kehendak Akta Badan Berkanun, Akuan dan Laporan Tahunan 1980 yang mengkehendaki pemakaian prinsip-prinsip perakaunan yang diakui umum dan konsisten. Ketua Audit Negara berpandangan bahawa polisi rosot nilai yang melangkaui amalan pasaran yang agresif ini sebagai sesuatu yang tidak salah. Walaupun RCI mendapati bahawa pandangan tersebut adalah tidak tepat, dalam memberi pandangan tersebut, Ketua Audit Negara telah mengandaikan bahawa kelulusan menteri dalam menentukan tahap rosot nilai sebagai kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 11B Akta 240. RCI mendapati tabung haji dalam mengira agihan keuntungan tidak merujuk kepada penyata kewangan yang telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Tabung haji telah melantik EY sebagai konsultan untuk menyediakan laporan proforma kedudukan kewangan. RCI mendapati penggunaan laporan proforma yang disediakan oleh EY tidak boleh dijadikan asas untuk membayar agihan keuntungan. Malahan, EY sendiri dalam kenyataannya menyatakan bahawa laporan proforma financial information bukanlah untuk dijadikan asas untuk tabung haji membayar keuntungan. Dengan itu, RCI berpendapat pembayaran keuntungan dari tahun 2014 sehingga 2017 yang berpandukan RAV adalah tidak selaras dengan kehendak Seksyen 22 Akta Tabung Haji. Pengiraan RAV bukanlah pengiraan yang mematuhi standard piawaian perakaunan yang diakui umum. Ketiga, dapatan RCI. Pelaburan berisiko tinggi. Tekanan untuk mengumumkan bayaran dividen yang tinggi dari tahun ke tahun mendorong tabung haji membuat beberapa pelaburan yang berisiko tinggi sehingga mengalami kerugian pelaburan yang mencecah berbilion-bilion ringgit. Di samping itu, laporan RCI telah mengenal pasti 14 pelaburan bermasalah yang dikaitkan dengan kerugian menjangkau berbilion ringgit. Antara yang ketara adalah Putrajaya Perdana, Ar-Raudah, PTTH Indo Plantations, True Rich dan FGV yang melibatkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Pelaburan yang terlibat diluluskan menteri setelah diperakui dan disyor oleh lembaga pengarah untuk kelulusan sepanjang tempoh antara 2010 sehingga 2017. Sebagai contoh, Tan Sri Dipertua, pada 2015, 2016, 2017, tabung haji telah memajak 4 hotel di Mekah dan Madinah dan telah membayar kira-kira 1.55 bilion ringgit secara upfront kepada Al-Radha bagi pajakan selama 10 hingga 18 tahun. 1.55 bilion secara upfront. Ini adalah satu transaksi yang luar biasa, tidak normal. Tidak cukup dengan itu, tabung haji telah melantik Al-Rawdah sebagai pengendali hotel bagi keempat-empat hotel tersebut sebagai melalui perjanjian pengurusan dan operasi dengan pendapatan sewa pajakan berjumlah Saudi Rial 2.490 bilion. Sebagai balasan, tabung haji hanya mendapat nota janji, promissory note yang dijamin secara peribadi oleh Dr. Masrur Ali Omar Al-Madudi, pemilik syarikat Al-Rawdah. Sejak Mac 2019, Al-Rawdah telah gagal membayar pendapatan sewa dan tabung haji telah menjalankan prosiding penguatkuasaan di Arab Saudi. Prosiding timbang tara yang dimulakan oleh Rawdah terhadap tabung haji telah diselesaikan melalui keputusan akhir bertarikh 16 April 2023 yang memihak kepada tabung haji. Al-Rawdah diarahkan untuk membayar
Saudi Riyal 899 juta. Tabung haji telah mengambil segala langkah penguasaan terhadap Ar-Rawdah. Walau bagaimanapun, Ar-Rawdah telah didapati tidak mempunyai kemampuan kewangan untuk membayar amaun tersebut. Pada November 2024, Tabung Haji dan Ar-Rawdah telah memasuki perjanjian penyelesaian sebagai usaha untuk mendapatkan kembali jumlah Saudi Riyal 899 juta. Ar-Rawdah hanya membayar sebahagian dari amaun yang dipersetujui sebanyak Saudi Riyal 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan asset tracing. Kedua, contoh, penyeneraian FGB di Dendang sebagai kejayaan IPO terbesar negara mengumpul lebih 10 bilion. Tetapi akhirnya Tabung Haji berhadapan kerugian lebih 1 bilion. Ketika harga saham menjunam, Tabung Haji terus memegang saham walaupun nilainya jatuh lebih 80% dan hanya membuat perubahan dasar rosot nilai untuk sorok dan mengaburi kerugian. Ketiga, yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengurusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengurusi Putrajaya Perdana. Orang yang sama, pengurusi Tabung Haji, pengurusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi 145.3 juta ringgit. Keempat, Tabung Haji juga telah membeli tanah di TRX daripada 1MDB ketika kontroversi sedang memuncak. Persoalan besar timbul apabila CEO Tabung Haji merupakan ahli lembaga pengarah 1MDB. Adakah pelaburan ketika itu untuk kepentingan Tabung Haji atau menyelesaikan masalah-masalah pihak lain? Tan Sri dan Petua, apakah syur RCI dan tindakan Tabung Haji? Ini yang paling penting. Kesimpulannya, krisis Tabung Haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabir urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama. RCI berpandangan perlu adanya pembaharuan menyeluruh terhadap Akta Tabung Haji, meliputi kriteria khusus kelaikan dan kaedah pemilihan anggota lembaga berdasarkan kepakaran khusus. Selain itu, dicadangkan untuk larangan bagi ahli politik aktif dilantik sebagai pengerusi atau anggota lembaga Tabung Haji. Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper kriteria mengikut kerangka yang digunakan pakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri dan Petua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini, Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya. Dari aspek agihan keuntungan, RCI telah mengesyorkan untuk Tabung Haji mempunyai peruntukan lebih jelas berkaitan pengiraan agihan keuntungan yang berpandukan kepada penyata kewangan tahunan diaudit. Syur untuk mengumumkan kadar agihan keuntungan berdasarkan penyata kewangan tahunan diaudit telah pun dilaksanakan sejak tahun 2022. Di samping itu, sejak tahun 2018, penyata kewangan Tabung Haji telah pakai sepenuhnya piawaian perakaunan selaras dengan pengesyoran RCI. Ingin saya jelaskan di sini, kesemua syur RCI yang berkaitan telah diteliti untuk diambil tindakan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji nanti.
termasuk berkaitan kesesuaian kerangka, pengawasan dan pemantauan oleh Suruhanjaya Security ke atas pengurusan dana dan pelaburan tabung haji. Bagi tujuan ini, satu pasukan kerja task force telah ditubuhkan, dipengerusikan oleh pengerusi tabung haji dan dianggotai oleh Gubernur Bank Negara dan juga pengerusi Suruhanjaya Security bagi meneliti perkara ini. Saya dimaklumkan task force ini bersetuju untuk mengesyorkan supaya aspek pengurusan dana dan pelaburan tabung haji dikawal selia oleh Securities Commission, manakala aspek pengurusan haji akan dikawal selia oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, dan tabung haji kekal sebagai satu entiti yang utuh. Butiran lanjut SUR tersebut akan diberikan dan akan dipertimbangkan lanjut oleh Kabinet untuk kelulusan. Untuk menjamin perkara-perkara yang dilaporkan oleh RCI tidak berulang, peruntukan undang-undang yang jelas seperti piawaian perakaunan yang diguna pakai dan penalti salah lapor penyata kewangan akan dimasukkan ke dalam akta tabung haji yang akan dikemas kini selaras dengan cadangan RCI. Seterusnya, saya ingin menjelaskan isu berkaitan pemberian bonus tinggi, audit forensik dan penguatkuasaan. RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, tabung haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya. Perkara juga tertakluk kepada kelulusan Yang Berhormat Menteri Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Manakala bonus tinggi yang telah diberi tanpa mematuhi peraturan kepada ahli lembaga tabung haji properties telah ditarik balik dan selesai dibayar semula bertepatan dengan syur RCI. Khalas. Berkaitan isu yang dibangkitkan RCI berkenaan pelaksanaan audit forensik ke atas 14 pelaburan bermasalah, tabung haji telah mengambil tindakan dengan melantik firma Ernst & Young EY dan firma guaman Screen & Co, Zain & Co, Tajuddin & Co untuk melakukan analisis jurang, gap analysis dan cadangan penambahbaikan telah pun dibentang kepada lembaga tabung haji serta telah dilaksanakan. Hasil daripada dapatan RCI ini juga, tabung haji telah memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa terhadap 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya. Mengenai sukuk, pelan pemulihan dan zakat, tabung haji sedang melaksanakan syur berkaitan pelan pemulihan dan penstrukturan tabung haji bagi tahun 2018. Di mana seperti yang saya maklumkan di dalam kenyataan saya di Dewan Negara sebelum ini, sukuk UJSB siri 1 yang matang pada Mei 2026 telah di-refinance, dibiayai semula dengan penerbitan sukuk UJSB terbitan 2026 untuk tempoh 10 tahun. Tan Sri Yang Pertua, memandangkan kedudukan kewangan tabung haji kini telah kembali kukuh. Tabung haji telah mengambil semula 2 aset yang dijual kepada UJSB berdasarkan penilaian komersial dan kesesuaian kepada kriteria pelaburan tabung haji. Contoh, baru-baru ini tanah di TRX, Tun Razak Exchange, yang dijual pada nilai 400 juta pada 2018 telah dibeli semula oleh tabung haji pada harga 270 juta berdasarkan nilai pasaran semasa. Dan kedua, ladang kelapa sawit UJ Estates Holding Sdn Bhd yang dijual pada nilai 800 juta dibeli semula tahun ini pada nilai pasaran 695 juta termasuk tunai 115 juta, iaitu enterprise value sekitar 580 juta. Seterusnya, isu ini ada dibangkitkan. Isu pelunasan zakat yang sering disentuh mutakhirin. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan kekeliruan orang awam, terutamanya para pendeposit tabung haji yang budiman, berkaitan pelunasan zakat daripada dana mereka bagi tahun-tahun sebelum ini. Untuk makluman, status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna. Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji dalam mesyuaratnya pada 2 September 2020 berpandangan
bahawa status pembayaran zakat bagi pendeposit pada tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan bagi tahun 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Bahkan, Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Haiwal Agama Islam Malaysia bagi pada 3 Mei 1979 menetapkan bahawa tabung haji adalah institusi yang tidak wajib zakat ke atasnya, tetapi tabung haji wajib membayar zakat bagi pihak pendeposit. Tabung haji telah secara konsisten menunaikan kewajipan membayar zakat bagi pihak pendeposit selaras dengan ketetapan ini. Berhubung pembayar zakat bagi tahun semasa, kontrak wadi'ah ya dhamanah bagi tahun 2016-2019, pada hakikatnya zakat yang dikeluarkan itu adalah zakat perniagaan secara khultah bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang pendeposit yang diniagakan. Merujuk kepada syur RCI, supaya perkara berkaitan amalan zakat tabung haji dibawa kepada Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Haiwal Agama Islam Malaysia, saya ingin menegaskan bahawa amalan zakat tabung haji telah dibentang, diperakui oleh Jawatan Kuasa Muzakarah MKI pada Jun 2024 dan pandangan Jawatan Kuasa Muzakarah MKI seterusnya telah disembah maklum kepada MRR Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-267 pada Oktober 2024. Khulasahnya, oleh itu, para pendeposit tidak perlu bimbang kerana semua urusan pelunasan zakat anda telah dilaksanakan oleh tabung haji secara tertib dan berlandaskan hukum syarak. Keseluruhan operasi dan tabik urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan, dipantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji, terutamanya dari aspek kelayakan haji dan tempoh menunggu gelaran haji. Untuk itu, suka untuk saya maklumkan, tabung haji kini sedang dalam peringkat akhir untuk memperhalusi penambahbaikan polisi pengurusan haji yang akan diumumkan dalam masa terdekat. InsyaAllah, penambahbaikan akan melibatkan pelan menunaikan haji yang lebih jelas, terancang, sistematik, sejajar dengan konsep istita'ah, kemampuan dan penekanan kepada kesiapsiagaan awal. Tan Sri Pertua, sikit lagi. Apakah kesan tindakan pelan pemulihan hasil pengesyuran RCI? Kesannya. Setakat hari ini kita telah melihat tindakan serta-merta pihak berkuasa. Menerusi pasukan khas yang ditubuhkan oleh SPRM dan PDRM, sejurus selepas laporan RCI didedahkan, siasatan telah dimulakan yang seterusnya membawa kepada tindakan penguasaan termasuk penahanan beberapa individu terkait dengan dakwaan salah laku seperti suapan, salah guna kuasa serta pelanggaran tabik urus. Pelan pemulihan dan reformasi institusi oleh tabung haji yang dilaksanakan sejak 2018 telah berjaya membawa hasil yang positif. Alhamdulillah. Tindakan transformasi tabung haji ini tertumpu kepada 9 teras utama. Pertama, memulihkan kedudukan kewangan. Kedua, memperkukuh tabik urus dan accountability. Ketiga, meningkatkan kualiti pelaburan. Keempat, memberikan pulangan yang mampan kepada pendeposit. Kelima, mengekalkan kemampuan menunaikan haji. Keenam, melindungi kebajikan dan kepentingan pendeposit. Ketujuh, mencapai kecemerlangan perkhidmatan bertaraf dunia. Kelapan, memperkasa kepimpinan profesional dan bebas daripada campur tangan yang tidak wajar. Dan yang kesembilan, membina institusi Islam yang lebih kukuh, berdaya tahan dan dipercayai untuk jangka panjang. Kesemua transformasi yang dilaksanakan ini jelas telah membuahkan kejayaan kepada pengukuhan tabung haji yang lebih mampan pada hari ini. Buktinya jelas, bila mana penstrukturan semula aset dan liability telah berjaya memulihkan kedudukan kewangan tabung haji. Di samping itu, tabung haji juga telah dapat membersihkan kunci kira-kira serta membina semula reserve kewangan yang lebih kukuh. Tabung haji juga telah berjaya mencatatkan rekod pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah, iaitu sebanyak 4.64 bilion pada tahun 2025. Hasil daripada peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tabik urus dan ketelusan dalam pengurusan institusi. Tabung haji telah membuktikan komitmen dalam meletakkan keutamaan kepada kepentingan pendeposit.
setelah berjaya meningkatkan kadar dividen, agihan keuntungan secara berperingkat dari 1.25% pada 2018 naik sehingga kepada 3.5% bagi tahun 2025. Sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun walaupun setelah mengambil kira 2.6 bilion aset legacy yang bermasalah sejak sebelum 2018 lagi yang perlu dirosot nilai selepas tahun 2018 hingga tahun 2025. Seterusnya, Tan Sri yang Dipertua, kos haji berjaya dikekalkan selama 3 musim berturut-turut pada kadar 33,300 bermula tahun 2024 sehingga 2026. Berjaya dikekalkan. Walaupun, ingin saya tekankan, inflasi telah meningkat 250%. 250% sejak 2001 ketika bantuan kewangan haji diperkenalkan hingga tahun 2023. Tabung haji juga berjaya mengekalkan kos haji dengan mengekang kenaikan kos penerbangan melalui kontrak jangka panjang. Tabung haji juga dapat menurunkan kos penyewaan hotel baru yang lebih berkualiti melalui rundingan terus dengan pemilik bangunan berbanding melalui pihak ketiga walau berdepan peningkatan inflasi dan perlu menanggung kos perkhidmatan atau kemudahan baru di Tanah Suci. Pengukuhan tabik urus juga telah menyumbang kepada peningkatan mutu, the quality perkhidmatan haji yang disampaikan kepada jemaah haji Malaysia. Ini terbukti apabila pengurusan haji oleh tabung haji telah diiktiraf dunia dengan anugerah tertinggi Labaitum Diamond Award 2 tahun berturut-turut, dan ini merupakan anugerah Labaitun kelima kali berturut-turut yang diterima oleh tabung haji. Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabik urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan. Tan Sri Yang Dipertua, saya amat terkilan dengan kelakuan pihak pembangkang pada pagi ini. Kita ingin membincangkan mengenai satu institusi yang amat penting yang kita sayangi bagi umat Islam di Malaysia. Namun mereka mengambil sikap untuk meninggalkan dewan ini. Bukan semua. Separuh dari pembangkang. Di kesempatan ini, setulus dan seikhlasnya, saya ingin menyeru kepada pihak pembangkang untuk duduk dan bahas kalau benar-benar memperjuangkan agenda umat Islam di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, saya mengajak dan menyeru Dewan ini dan seluruh rakyat Malaysia mengambil satu pengejaran besar daripada laporan RCI ini. Kita boleh berbeza parti, kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbahas dengan keras di Dewan ini. Tetapi ada institusi yang tidak sepatutnya kita heret ke dalam gelanggang politik. Tabung haji adalah salah satunya. Tabung haji bukan milik kerajaan hari ini. Bukan milik kerajaan semalam. Bukan milik mana-mana parti. Tabung haji adalah amanah umat Islam Malaysia. Setiap ringgit di dalamnya membawa satu cerita. Ada seorang ibu yang menyimpan untuk pergi menunaikan haji bersama suaminya. Ada seorang ayah yang menyimpan sejak muda. Ada seorang anak yang akaunnya dibuka ketika masih kecil. Ada seorang pesara yang menunggu puluhan tahun untuk satu perjalanan yang mungkin hanya berlaku sekali dalam hidupnya. Ada nelayan dan petani di kampung yang berlapar semata-mata menabung untuk ke Baitullah. Mereka mungkin tidak tahu apa itu MFRS. Mereka mungkin tidak tahu apa itu impairment. Mereka mungkin tidak membaca penyata kewangan. Tetapi mereka tahu satu perkara. Mereka percaya kepada tabung haji. Mereka percaya kepada tabung haji. Dan amanah itulah yang tak pernah tergugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan hianat. Dan kini, amanah itulah yang sekarang kita sedang bina semula. Maka saya ingin berkata dengan ikhlas dan jelas dan tulusnya, jangan sekali lagi kita benarkan tabung haji menjadi mangsa kerakusan kuasa. Jangan sekali lagi kita benarkan kepentingan politik mengatasi kepentingan pendeposit dan umat Islam. Jangan sekali lagi kita membiarkan angka dimanipulasi untuk menutup kelemahan sebenar, menutup penyelewengan yang pasti akan terbongkar. Saya sudahi dengan ingatan Rasulullah SAW, Tan Sri Yang Dipertua.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyya'atil amanah fantazhiris sa'ah." Apabila hilangnya sifat amanah, maka tunggulah saat kebinasaan. Para sahabat bertanya, bagaimana punca hilangnya amanah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahli fantazhirus sa'ah." Apabila diserahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kamu tunggulah hari kebinasaan itu. Hadis riwayat Bukhari. Tan Sri Ketua, dan jangan sekali lagi kita mewariskan kepada generasi akan datang hutang daripada keputusan yang dibuat untuk semata-mata keuntungan politik hari ini. Yang Berhormat Menteri, Kerajaan akan terus melaksanakan reformasi dan islah sedayanya. Kita akan memperkukuhkan Akta Tabung Haji, kita akan memperkukuhkan lembaga, kita akan memperkukuhkan tabik urus, dan kita akan memastikan keputusan tabung haji dibuat berdasarkan satu prinsip sahaja, apa yang terbaik untuk pendeposit dan umat Islam. Kerana apabila seorang rakyat menyerahkan wangnya kepada tabung haji, dia bukan sekadar menyerahkan simpanan, dia menyerahkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak boleh dibeli dengan slogan, ia mesti diperolehi melalui integriti, ia mesti dibuktikan melalui tindakan, dan ia mesti dipertahankan walau siapapun yang memerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara tabung haji daripada mereka yang mahu mengambil kesempatan terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amanah ini dengan jujur dan berani. Dan semoga jutaan umat Islam Malaysia yang menyimpan hari ini akhirnya diberikan peluang untuk menyahut seruan labbaik Allahumma labbaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, penerangan daripada Yang